Pada tahun 2026, Indonesia sedang berdepan dengan satu krisis senyap. Satu krisis yang impaknya sangat besar. Ini bukan cerita pasal nombor semata-mata, tapi tentang bagaimana keyakinan aset paling penting bagi sesebuah negara boleh hancur sekelip mata. Jom kita bedah anatomi kejatuhan ini. $16,700 untuk $1 Amerika. Angka ini bukan sekadar statistik yang kita nampak dekat papan tukaran wang. Ini adalah paras rendah dalam sejarah moden Indonesia. Satu siren amaran yang menandakan ada sesuatu yang tak kena pada teras ekonomi negara. Cuba kita tengok lonjakan mendadak pada awal 2026 ni. Ini bukan turun naik pasaran yang biasa ya. Ini satu gegaran ekonomi yang mencipta satu realiti baru yang cukup pahit untuk berjuta-juta rakyat Indonesia. Jadi, persoalan utamanya, macam mana kita boleh sampai ke tahap ni dengan begitu cepat? Okey, krisis macam ni tak berlaku secara tiba-tiba. Ia adalah hasil gabungan beberapa kuasa yang memusnahkan apa yang kita panggil sebagai ribut sempurna. Sekarang mari kita pecahkan satu persatu elemen yang mencetuskan ribut ni. Puncanya ada 3. Pertama, masalah dalaman negara. Kedua, tekanan ekonomi dari luar. Dan yang ketiga, yang paling memburukkan keadaan adalah keruntuhan keyakinan dalam pasaran. Satu faktor pun dah cukup bahaya, tapi bila ketiga-tiganya bergabung, hasilnya adalah malapetaka. Semuanya bermula dari dalam negara sendiri. Ingat lagi tahun 2025? Penuh dengan pergolakan politik, protes besar-besaran di mana-mana. Ini menghantar satu mesej yang paling ditakuti oleh pelabur global, ketidakpastian. Dan dalam dunia kewangan, ketidakpastian tu ibarat racun. Seolah-olah masalah politik tu tak cukup teruk, bencana alam pula datang menambah derita. Banjir besar yang melanda Jakarta dan kawasan sekitarnya bukan saja satu tragedi kemanusiaan, tapi ia betul-betul melumpuhkan nadi ekonomi negara. Rantaian bekalan, aktiviti perniagaan, semuanya terhenti. Inilah dia gabungan maut tu. Bencana ciptaan manusia, iaitu protes, dan bencana alam, banjir. Dua-dua berlaku serentak. Bagi para pelabur, ini bukan lagi sekadar nasib malang. Ini adalah isyarat jelas yang risiko untuk berniaga di Indonesia dah melambung terlalu tinggi. Masa Indonesia tengah bergelut dengan masalah dalaman, satu lagi tamparan datang dari luar. Bank Pusat Amerika, The Fed, terus kekalkan kadar faedah yang tinggi. Ini menjadikan dolar US sangat kuat. Apa kesannya? Duit pelaburan disedut keluar dari pasaran membangun macam Indonesia dan ditarik balik ke Amerika. Fenomena ni kita panggil capital outflow atau aliran modal keluar. Senang cerita, bila pelabur dah mula panik, mereka tak tunggu lagi. Mereka akan tarik keluar duit mereka dari pasaran yang berisiko dan bawa ke tempat yang lebih selamat. Inilah caranya sentimen takut tu bertukar menjadi kerosakan ekonomi yang sebenar. Inilah yang dinamakan flight to safety. Pelabur-pelabur asing secara besar-besaran mula menjual saham dan bond Indonesia. Mereka pindahkan duit mereka keluar dari Jakarta. Tujuannya cuma satu, cari tempat selamat. Dan pada waktu itu, tempat yang paling selamat ialah Amerika Syarikat. Kalau nak tengok betapa seriusnya keadaan ni, kita bandingkan saja dengan negara jiran. Ya, mata wang serantau yang lain pun terkesan. Tapi tengoklah graf tu. Kejatuhan rupiah adalah yang paling teruk, yang paling curam. Ini tunjukkan yang krisis keyakinan ni memang tertumpu khas pada Indonesia. Okey, cukuplah kita bercakap pasal angka-angka besar dan graf. Sekarang, jom kita tengok kesan sebenar krisis ni. Sebab di sebalik setiap nombor yang jatuh, ada kos kemanusiaan yang terpaksa ditanggung oleh orang biasa. Kesan pertama sekali memang terus terasa kat poket rakyat. Rupiah yang lemah maksudnya kos untuk import barang jadi melambung tinggi. Telefon pintar, gadget dan yang paling kritikal, bahan api. Harga semua ni naik mendadak. Sebab jangan lupa, Indonesia banyak mengimport minyak. Rantaian kesan ni sampai terus ke meja makan kita. Rupiah yang lemah buatkan harga gandum import jadi mahal. Apa akibatnya? Harga makanan asas macam roti dan mi segera pun terpaksa dinaikkan. Ini satu tamparan hebat kepada perbelanjaan harian rakyat. Petikan ni merumuskan segalanya. Ini bukan lagi krisis di pasaran saham, tapi dah jadi krisis di dapur setiap rumah. Tekanan paling teruk dirasai oleh wong cilik atau rakyat biasa yang setiap hari berhimpas pulas untuk hidup. Dalam keadaan yang kelam kabut ni, ada satu institusi yang berdiri sebagai benteng pertahanan terakhir, Bank Indonesia. Mari kita tengok macam mana Bank Pusat ni berjuang habis-habisan untuk elakkan keadaan jadi lebih parah. Jadi, apa senjata mereka? Mereka buat campur tangan dalam pasaran. Senang kata, Bank Indonesia guna simpanan dolar AS mereka untuk beli balik rupiah di pasaran.
Tujuannya adalah untuk cipta permintaan palsu dengan harapan ia dapat menahan rupiah daripada terus jatuh menjunam. Tapi perjuangan ni ada kosnya dan kosnya sangat mahal. Bank Indonesia terpaksa bakar berbilion-bilion dolar dari reserve asing negara. Sebenarnya, apa yang mereka buat adalah membeli masa sambil berharap sentimen pasaran akan pulih sebelum peluru mereka habis. Semua ini membawa kita ke satu detik yang sangat genting. Indonesia sekarang betul-betul berada di persimpangan jalan, berdepan dengan dua kemungkinan masa depan yang sangat berbeza. Ada dua jalan di depan. Jalan pertama, jalan pemulihan. Kalau kestabilan politik berjaya dikembalikan dan bencana dapat diuruskan, rupiah boleh pulih. Jalan kedua, jalan krisis yang berterusan. Kalau reserve habis dan keadaan politik masih tak menentu, rupiah boleh jatuh lebih teruk lagi, mungkin melepasi paras 17,000. Kesimpulannya mudah saja. Krisis rupiah 2026 ni adalah satu amaran yang sangat jelas. Nilai mata wang sesebuah negara tu sebenarnya adalah cerminan terus keyakinan dunia terhadap kestabilan dan cara negara itu diurus. Tanpa keyakinan, paras 16,700 ni mungkin hanyalah permulaan. Ini meninggalkan kita dengan satu soalan yang sangat mendesak. Dengan reserve yang terus menyusut dan tekanan pasaran yang tak berhenti, berapa lama lagi Bank Indonesia boleh bertahan? Masa terus berjalan.